Dia tengok orang perempuan, dia tak rasa apa-apa. Biasa untuk orang perempuan ni mesti ada rasa sikit, betul tak? Normal lah. Kita orang lelaki kan, visual, nampak terus ada yang meter naik terus. Now, interesting statistic for the past few years, majority orang ada masalah kesihatan lelaki ni starting daripada umur seawal 20 tahun. Dah start ada. Sama ada dia susah nak keras ataupun dia pancut awal. Okay, dia start pada awal lagi. Kalau dulu ni masalah orang tua, sekarang dia jadi masalah orang muda juga. Kadang-kadang bila jumpa doktor akan tanya, okay cik, sebelum ni ada masalah apa tak? Ini common Macam saya buat consultation secara online di Him Clinic. So biasanya dia online ni ataupun even physical pun, kita akan tanya soalan yang sama, which is, cik ada sakit apa-apa tak sebelum ni? Majority orang akan cakap, saya sihat doktor, saya tak ada sakit apa-apa pun. Okay, persoalannya betul ke dia tak ada sakit? Boleh jadi betul dia tak ada sakit. Tapi sebenarnya ada kemungkinan yang pertama, ialah dia ada, tapi dia tak perasan. Itu yang kita nak discuss. Kemungkinan pertama, dia rasa badan okey tapi sebenarnya tak okey, dia tak perasan. Apa kemungkinan pertama? Yang nombor satu ialah masalah 3 serangkai. So biasanya kan orang yang ada masalah ni, kesihatan lelaki ni, dia ada masalah lain, sama ada dia perasan atau tak. Penyakit 3 serangkai yang kita sebut tadi kan, kencing manis lah, kolesterol lah, darah tinggi lah, kebiasaannya dia tak ada simptom. Okay, langsung tak ada simptom, especially di peringkat awal dan peringkat pertengahan. Peringkat hujung baru dia ada simptom. So standard kesihatan kita ideally lah, umur 35 ke atas kita kena start buat annual check up. Minimum ialah 40 ke atas 35 ke atas kita kena buat manual check up untuk check ada tak masalah-masalah 3 serangkai tu. Darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Terutama orang ada masalah berat badan ataupun ada masalah keturunan. Family dia ada masalah darah tinggi, kencing manis. Yang parents saya memang ada lah, darah tinggi, kencing manis, dua-dua ada. So, bila umur 35 at least kena dah start buat annual check up. Kalau tak nak setiap tahun pun 2 tahun sekali lah. 40 ke atas tu kena setiap tahun. Sebab dia tak ada simptom. Semalam saya bercakap dengan seorang patient, dia kena stroke. Guess umur dia berapa? A, umur dia 50 ke atas. B, umur dia 40 ke atas. C, umur dia 25 ke atas. Guess dia kena stroke Bukan stroke biasa stroke berdarah. Kita panggil hemorrhagic stroke. Okey, manakah soalan ni terlalu klise kot? Okey, orang boleh teka C. Okey. Betul lah. Umur dia 28. Dia kena masalah stroke. Dia kena waktu COVID tahun 2020. Okey. So biasanya kalau orang dah ada masalah macam ni kan, simptom dia tak ada, dia tak sangka, tiba-tiba dia kena. So biasanya kalau ada masalah macam ni, memang dia akan ganggu kesihatan lelaki. So which is why semalam yang saya ada consultation dengan dia secara online. Okay, dia duduk dekat mana? Johor. Kami dekat KL. Tapi boleh consultation secara online. Dia kenapa dia nak online? Sebab dia susah nak bergerak. Tapi dia perlukan bantuan. So kita buat secara online lah di forhimclinic.com. Now, itu nombor satu masalah 3 serangkai. 2. Okey, ni agak common. Masalah yang kedua yang mungkin kita tak berapa perasan tau. Mungkin di peringkat awal. Kita panggil low testosterone. Testosteron ialah seks hormon lelaki. Okey, testosteron ni ada banyak simptom. Mungkin kita tak perasan. Mungkin ada tapi kita tak sangka kita ada masalah tu. Dia ada 9 simptom. Tapi 3 simptom yang utama. Okay. Nombor 1, adik tak bangun waktu pagi. Langsung tak bangun waktu pagi. Bukan bangun pagi tu tak ada. Maksudnya dalam seminggu tu tak ada langsung. Okey, 1. 2, dia tengok orang perempuan, dia tak rasa apa-apa. Ataupun significantly reduce lah. Memang, tak rasa lah. Biasa untuk orang perempuan ni mesti ada rasa sikit, betul tak? Normal lah. Kita orang lelaki kan, visual, nampak terus ada yang meter naik terus. Okey, tapi dia tak rasa. Nombor 3, bila bersama, dia tak perform. Maksudnya dia susah nak keras. Ini 3 simptom utama lah. Testosteron rendah. Okey, ada simptom lain Contoh, dia cepat marah. Siapa yang buat aku ni? Aku marah! Simptom lain, dia tak boleh fokus. Kalau dulu study ataupun buat kerja, boleh fokus Sekarang tak boleh Sekejap buat benda lain. Sekejap lupa, jadi pelupa. Itu pun salah satu simptom juga. Low testosterone. Itu nombor 2. Kita mungkin tak perasan kita kata badan kita okey. Tak ada sakit apa-apa doktor. Tapi sebenarnya ada. 3, BPH. Benign Prostatic Hyperplasia. Bahasa mudahnya ialah prostat bengkak. Ni biasa orang berumur sikit. 50 ke atas, 55 ke atas. Kalau orang ambil mudah, mungkin dia tak perasan. Simptomnya apa? Kencing tak lawas. Ataupun kencing tu, dia punya aliran kencing dia tu agak slow. Kena teran. Okay, ataupun dia kencing terputus-putus. Okay, apa simptom lain? Ini nampak simptom ni. Orang lelaki mungkin tak ada hal ni. Selagi tak masuk hospital, tak ada hal. Ini masalah. Saya pun orang lelaki juga. Saya pun tahu apa perangai. Biasa wife saya marah. Jangan ambil berat, jangan ambil ringan. Walaupun doktor, perangai tu masih ada sikit lah. Apa lagi simptom-simptom dia? Bangun malam. Selalu nak kencing. Setiap malam sehari sekali, 2 kali kena bangun. Itu pun salah satu tanda. Bila ada masalah ni sebenarnya, performance kita akan terganggu. Bila sama dengan pasangan, kenapa tak naik Rasa macam aku okey. Tapi kenapa tak naik?